Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sihat. Saya Dr. Aiman daripada Klinik Aisyah. Ramai yang ingat injection lutut yang gel, HA gel, juga lagi satu tu hydrogel tu sama. Sebenarnya berbeza. HA gel ataupun hyaluronic acid gel bertindak seperti macam minyak pelincir dekat dalam sendi lutut kita. Jadi dia dapat mengurangkan sakit, dapat mengurangkan geseran. Terusnya dapat legakan untuk beberapa bulan bergantung kepada tahap masalah lutut dia tu. Hydrogel pula dia lain, berbeza dengan HA gel. Hydrogel ni diperbuat daripada polimer ataupun kita sebut molekul yang kecil dia sambung-sambung jadi satu rantaian. Kalau kita bayangkan dia macam span. Span tu daripada halus-halus kecil tu bersambung jadi satu yang besar yang boleh satu fleksibel. Kemudian dapat menyerap tekanan dan juga dia boleh mengekalkan kandungan air dalam kawasan sendi lutut. Hydrogel ni dia bukan setakat melincirkan sendi, tetapi dia boleh jadi sebagai cushion yang boleh dapat meresap hentakan ataupun tekanan pada lutut dan seterusnya dapat mengurangkan kesan kepada tulang rawan yang dah haus. So, hydrogel dan HA gel tu berbeza walaupun dua-dua tu diberi suntikan pada lutut, ya. Dia bergantung kepada tahap osteoarthritis ataupun radang sendi tu, simptom-simptom gejala sakit lutut tu dan juga keadaan klinikal yang bila doktor buat pemeriksaan lah. Jadi nak tahu mana yang sesuai, dapatkan rawatan segera di Klinik Aisyah.